Surau Madani di kawasan Rehat dan Rawat RNR Seremban, arah selatan di kilometer 274.6 Lebuhraya Utara Selatan diisytiharkan sebagai surau RNR pertama di Lebuhraya Negara yang mendapat kelulusan untuk mendirikan solat Jumaat. Pengisytiharan tersebut disempurnakan Mufti Negeri Sembilan, Profesor Madya Dato' Dr. Fauzi Naim Badarudin. Menurut Ketua Pegawai Operasi PLUS Datuk Zakaria Ahmad Zabidi, projek perintis ini merupakan usaha bersama pelbagai agensi termasuk Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JAINS serta Lembaga Lebuhraya Malaysia bagi menyediakan kemudahan ibadah yang lebih baik di Lebuhraya. Buat masa ini tempat perubahan di Seremban ini adalah juz kawasan rehat yang kita ada. Dan berdasarkan kepada survey yang kita buat, lebih kurang 94 orang adalah merupakan komuniti pemas tautin yang terdiri di kalangan perakan niaga dan juga pekerja di kawasan rehat ini yang menetap di kawasan Labu dan Seremban. So, dia ini adalah pemas tautin. Jadi insya-Allah boleh memenuhi syarat keperluan untuk solat Jumaat di sini. Katanya sebagai persediaan untuk mendirikan solat Jumaat, Surau Madani telah dinaik taraf dengan pemasangan mimbar, mihrab, sistem pembesar suara serta penubuhan jawatan kuasa Korea penaja yang terdiri daripada 94 pemastatin tetap merangkumi pekerja dan rakan niaga di kawasan RNR tersebut. Surau ini mampu menampung sehingga 150 jemaah dalam satu masa dan dibina dengan mengambil kira keperluan warga emas serta golongan berkeperluan khas bagi memastikan keselesaan kepada semua pengguna Lebuhraya. Sementara itu, Mufti Negeri Sembilan Profesor Madya Dato' Dr. Fauzi Naim Badarudin menjelaskan bahawa kebenaran ini merupakan satu kebenaran sementara selaras dengan kaedah syariah yang membenarkan solat Jumaat dilaksanakan di tempat tertentu sekiranya wujud keperluan dan kesukaran bagi jemaah untuk ke masjid utama. Diberikan kebenaran untuk mendirikan solat Jumaat di kawasan Rehat dan Rawat di Seremban arah selatan. Yang ini merupakan, saya dipahamkan maknanya ini adalah merupakan kebenaran Jumaat yang pertama di kawasan Lebuhraya. Kita mengharapkan bahawa dengan kebenaran ini dia akan memberikan keluasan kepada umat Islam yang sentiasa dalam, kita katakan, atas Lebuhraya ini sentiasa berjalan, bermusafir barangkali dan juga ataupun kadang-kadang sambil-sambil berjalan itu singgah di sini pada hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat di kawasan RNR ini.